Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Ini ialah satu gambar yang diambil selepas PRU 12 2008. Saya ingat bulan, tak tahulah bulan berapa lah lepas itu, Mei punya election. Itu YB Teresa Kok. Dalam gambar ni dua orang sudah mati, yang lain ada hidup lagi. Gobind Singh pun supposed to join ini drama, tapi dia tak dapat hadir. Semasa saya jadi ahli majlis MPSJ, kita ada 49 ekar lah kita punya rancangan. Di belakang sana lah dia orang berdiri tu untuk 49 ekar tanah perkuburan Islam, Hindu, Kristian dan Cina. Dalam 49 ekar ni juga ada satu jalan menyambungkan Sarjana Puchong dengan Lestari Puchong, supaya tak payah bayar itu tol lah. Itu pun sudah rosak. And then dalam program tanah 49 ekar ni ada 16 slot bakar mayat untuk orang bukan Islam, dan 2 dewan ekon di mana upacara sembahyang atau keagamaan untuk orang yang meninggal tu diadakan. Kerana sekarang ramai orang duduk dalam apartmen dan kondo, dia orang tak dapat bawa dia orang punya keluarga yang meninggal tu naik ke apartmen. So kita sediakan tempat macam ni. So ini drama queen, ini Teresa Kok dengan itu drama king Gobind Singh. Dia orang berjaya convince satu Sarjana Puchong punya penduduk. Dia cakap kalau dia orang menang, dia akan batalkan. So dia orang sudah batalkan lah. So sekarang selepas 18 tahun, hampir 19 tahun, orang Islam, orang Cina dan orang India, Kristian menghadapi masalah mau tanam itu mayat. Sekarang tempat tanam tu semua sudah penuh. Orang India punya sudah recycle kali kedua. So saya minta semua orang-orang yang hadapi masalah mau tanam mayat, diorang boleh pergi itu Gobind Singh punya rumah atau Teresa Kok punya rumah, tanya sama dia mana mau tanam. So kalau itu yang MPSJ punya tempat bakar mayat yang ada 2 slot tu, kadang-kadang dia rosak satu lah. Kalau hadapi mau bakar mayat tak ada tempat, orang boleh pergi itu Teresa Kok punya rumah sama Gobind Singh punya rumah, tanya sama dia mana mau pergi bakar. Okey, inilah kebodohan Pakatan Rakyat pada masa itu dan Pakatan Harapan sekarang. Ini dua-dua mangkuk ni, dua-dua tak boleh pakai punya ahli parlimen dan Don sudah lari tau. Teresa Kok sudah pergi Seputih jadi ahli parlimen sana. Gobind Singh sudah lari pergi Damansara jadi ahli parlimen dekat sana. Puchong punya orang semua dia cakap, lu mampus lu orang punya pasal lah, mana lu mau pergi tanam, lu tanam lah, lu tak boleh bakar, lu pergi bayar duit bakar tempat private. Inilah perangai DAP yang saya mau beritahu satu Malaysia lah. Dia orang ni pandai drama saja. Dan sekarang semua penduduk Puchong yang nak pergi Seri Kembangan, nak pergi Putrajaya kena bayar tol. Ini jalan, ada satu jalan melalui ini 49 ekar. Ini jalan pun sekarang kita tak boleh bina. Semua sudah dibatalkan. Sekarang dua-dua setan ini tak ada dekat Puchong untuk dipersoal. Sama juga dua-dua setan ini, diorang kelentong, diorang tipu dengan penduduk pusat bandar Puchong dengan mengatakan pembangunan di atas pematang kumbang sudah diluluskan, padahal 2006 atau sebelum tu 2 kali sudah dibatalkan. Tak ada pembangunan dibenarkan di atas pematang kumbang, tapi diorang tipu dengan itu penduduk dekat sana, buat press conference di kaki bukit, cakap undi dengan Pakatan Rakyat, undi dengan DAP punya logo sana, dekat banner tu, kita akan batalkan, kita akan digazet itu hutan. Sampai sekarang tak ada digazet. Semasa dia jadi esko, sebahagian tanah tu dijual, lagi sebahagian besar dijual semasa dia punya anak buah dia, dia punya budak YB Eng Sihan, zaman dia. Sekarang semua orang cakap saya tak tahu, saya tak tahu, saya tak tahu. Wong Cheng pun cakap saya tak tahu, saya tak tahu, saya tak tahu. Rasa lalu orang semua orang Puchong.